أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته والقرب والثواب آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya, hidayah, taufik, inayah, maghfirah, asrar, barakah, nafahat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sidang hadirat muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung semula pengajian kita. Tadi saya cek, jadi kita masih lagi di dalam wahdaniyah. Jadi kalau ikut daripada catatan terakhir itu, makna kita berhenti pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Betul? Baik. Jadi kita akan sambung pula pada seterusnya, iaitu berkata Puan Pengarang, Puan Hajah Khadijah, Puan Guru Hajah Khadijah binti Terusleho, mustahil berbilang-bilang Allah Ta'ala, sesungguhnya wajib satu Allah Ta'ala. Sudah ada perengannya. Kemudian disebut dalil akal satu Allah Ta'ala itu baharu sekian dalam ini. Dalam kebetulan pagi tadi saya baca kitab yang sama di Masjid Pencalam. Jadi kalau kita tengok cuba buka buku surat 9. Kalau ibu pagi tu ada 8 tak ada mana-mana tu ya pergi juga. Rasalah kita kedua kami atau kedua dan kami. Cuba tengok dekat peringgan yang surat 9 tu 1, 2, 3. Memang kitab ni khusus dikarang untuk perempuan. Tengok dia 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Saya berhenti situ tadi. Dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu berjumlah 40 sifat yang wajib atas tiap-tiap seorang mukallaf mengetahuinya. Itu satu-satu kita syarat tadi. Tengku-tengku, dati-dati, perempuan dan memang dihalang untuk orang perempuan kita ni. Tapi tak apalah, kita semua kena mengaji, lelaki kena mengaji. Jadi jika disoal orang akan kita apa sebab wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat dan mustahil bagi Allah Ta'ala 20 sifat ini, alam ini dibuat dalil tanda ada seterusnya 40 sifat itu jawabnya. Kerana alam ini berubah fitri kita pun. Kalau ibu-ibu perasan, daripada wujud sampai ke sekarang kita wahdaniyah, semua dibagi barunya alam ini. Betul? Tapi syarah dia berbeza kan? Okey, boleh nampak ini before masuk. Ada orang tadi baru tak dapat ni saya beritahu. Beritahu nanti kita masuk surat 9 ni satu-satu bagi. Walaupun baharu alam ni dibagi secara umum je, tetapi berbeza syarah. Okey? Okey, kita tengok. Mustahil berbilang-bilang Allah Ta'ala. Nombor berapa dah kalau tu? 7. Okey, catatan kita seterusnya pada mustahil berbilang-bilang.
Okey, okey, catatan yang pertama maknanya catatan yang nombor terbaru ni nombor 7 Itu saya tak payah ulang. Saya tulis nombor 7. Ya. Okey, saya turun 7 nombor tu, 7 betul. 7 pada mustahil. Jadi mustahil di sini mustahil pada akal. Apa maksud mustahil pada akal? Akal tak terima ada. Jangan terbalik. Akal tak terima ada. So berbilang-bilang bahasa Arab ta'addud. Ta'addud berbilang-bilang. Catatan yang ke-10 satu dengan disebut Isa atau untuk. Okey, tahu dah ke mana nak garis-garis kan? Di kitab kita. Sama sesuatu dalil, sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Dia ada sebab-sebab perhubungan ni. Akal sesuatu yang dapat membezakan antara yang baik yang buruk. Orang yang lanjut tunjuk pada nota lama. Saya dah beritahu, apa Imam Syafi'i beritahu akal ni apa. Imam Abu Hanifah beritahu macam mana akal tu, perbezaan dia. Imam Syafi'i kata akal ni terletak antara otak dengan hati. Sebab tu bila tengok baru punya scientific punya breakthrough, dia buat kajian, memang ada kaitan jantung itu dengan otak. Tapi Imam Abu Hanifah dan juga kebanyakan doktor berbantah pada zaman tersebut, dan kebanyakan yang mengatakan akal itu adalah di hati otak. Ya. So, sesuatu yang dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Jadi uraian yang lanjut tunjuk pada nota lama, saya dah bagilah lama dulu, check. Kemudian dalil akal, kenapa saya buat ni? Itulah kita ringkas saja. Pergani maknanya sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal yang. Dekat dalil akli ini nanti kita akan bahas pada kata baharu sekalian alam ini. Sebuah perhubungan pada baharu sekalian alam 114 plus ni tambahan ni. Kan saya sebutkan tadi, semuanya bagi baharu alam ini. So apa explanation ni? Apa yang membezakan dengan sebelum-sebelum yang akan datang tu? So itulah dia. So daripada perbahasan kat situ, dalil akli Allah itu wahdaniyah boleh dilihat dari sudut baharunya alam ini dengan sudut pandang berikut. So tambahan dia, akal kita tidak boleh menerima bahawa Tuhan itu banyak ataupun berbilang. Kerana kalau Tuhan itu banyak, tentulah akan berlaku pertentangan, peperangan, pertengkaran, etc. ataupun dan sebagainya yang menulis. Dan kalau ini berlaku, nescaya akan merosak binasalah alam ini, ataupun alam ini tidak akan terjadi pun. Takkan jadi pun. Takkan jadi. Lebih daripada satu Tuhan, alam ni takkan jadi pun. Kurang, betul. So, nanti kita explain balik ni. Dia punya orang kata intro lah, untuk nak faham kan. Itu one part. Okay. Satu lagi. Maknanya kalau one part dia bertembung, habis saja. So jadi jika sekiranya mereka berpakat, Tuhan yang berbilang itu sepakat, ada konsensus, okay, bermakna ni poin yang kedua pula. Mereka tidak
berpuasa. Membuat sesuatu. Dengan sendirinya. Sedang yang tidak berpuasa itu bukan Tuhan. Okey. Poin yang kedua, ya, ada dua perkara. Perkara yang pertama, jika tak sepakat ataupun berperang tidak ni, satu. Jika bertembung, takkanlah boleh tulis bertembung ke apa ke? Okey. Betul ya, COS, SEN, SUS Okay. Lagi satu, kalau sepakat pula. Kalau bertembung, habis. Kalau sepakat pun, bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab tidak berkuasa secara mutlak. Tak boleh melakukan satu secara sendiri. Nak kena pakat pula baru jadi. Contohlah nak faham kat sini. Contoh, kita tengok sekejap yang umum ni. Tengok yang umum ni. Contoh nak sarjana utama, satu salji, satu kemarau. Apa jadi? Hancur sarjana utama. Sarjana utama dia planet Pluto lah. Kat bumi. Ke semua tiga sarjana utama, dia duduk mana? Duduk mana? Sarjana utama planet Pluto hancur habis. Dan tetapi, contoh, jika sekiranya mereka berpakat, Tuhan yang berbiasa sepakat, konsensus, bermakna mereka tidak berkuasa membuat satu dengan sendirinya. Sedang yang tidak berkuasa itu bukan Tuhan. Nakkan salji dia sama-sama, panas sangat kena salji. Nak kena pakat baru jadi. Bukan Tuhan lah. Ataupun nak kemarau je, nak kena pakat pula jadi. Bukanlah. Four seasons ke apa, tak ada. Bukan Tuhan lah. Sebab tu sekarang ni, ini dalil akhir untuk kita fikir Tuhan tu mustahil. Bukan saja berbilang-bilang, mustahil dua. Ini kalau kira dua je, base. Ataupun dua saja bergabung, mustahil. Ini kan pula kalau Nasrani, Kristian kata tiga, atau agama lain kata Tuhan tu berjuta-juta Tuhan. Boleh faham dalil akhir kita ni kuat. Dari secara akal itu. Okey, untuk menjawab yang ni seperti berikut ni. Okey. Sorry. So saya buat ekstrik kat sini. Okay, yang tadi tu. So this one, daripada dua ni kita akan dapat satu kesimpulan. Oleh itu pastilah Tuhan yang mendirikan alam ini. Alam ini baharu agamu mula. Itu patut, kalau ibu-ibu ingat tadi saya cakap, semua yang diberi sama je, dalil ni baharu. Tapi explanation dia berbeza. So sini yang saya buat bracket ni, sudut daripada sudut baharunya alam ini dengan sudut pandang berikut. Berikut tu, ini saya buat kesimpulan dah kat atas ni. Akak nampak tak? Kalau saya tak tahu. Tak apa, nanti ajar nanti ajar ambil gambar. Okay.
Senang cerita saya baca lah kalau yang tak nampak tu. So yang first sekali dalil akal dia, akal kita tak boleh terima Tuhan tu banyak. Ya. Saya bacakan kalau tak nampak. Akal kita ni tak boleh terima Tuhan tu banyak. Sebab kalau banyak akan berlaku dua perkara. Sama ada pertembungan ataupun sepakat. Okay. So bila berlaku pertembungan, pertentangan ke, pegang ke dan sebagainya, contohlah, kalau ini berlaku, nescaya akan rosak binasa alam ni. Alam ni takkan sama ada rosak biasa ataupun in the first place takkan jadi pun. Jika Tuhan tunjuk dua, dia tak cerita banyak ni. Dua. Lebih dia kata 3 lah dah, lebih lah juta lah, macam-macam lah. Ataupun, ni yang kedua, yang hijau ni. Jika sekiranya mereka berpakat, Tuhan yang berbilang itu sepakat, konsensus, bermakna mereka tidak berkuasa membuat sesuatu dengan sendirinya. Sedang yang tak berkuasa itu bukan Tuhan. Nak kena pakat pula baru jadi. Nak kata hujan ke, nak kata panas ke, kemarau ke, taufan ke, pak musim ke, kena pakat pula. Jadi kalaulah begitu, apa dia? So, yang tadi, oleh itu pastilah Tuhan yang mendirikan alam ini baharu, maksud baharu ada mula. Okay? Maha Esa. Tuhan tu Maha Esa. Itu maksud ni. Kita disebut sebagai dia baharu alam ini. So explanation dia tu. Perdiriannya, yakni penciptaan alam ini, perdirian maknanya Tuhan jadikan, Allah Ta'ala jadikan alam ini satu darah. So bermakna mereka tidak berkuasa membuat tidak berkuasa membuat sesuatu. Ini kan kita urai. Mustahil Tuhan itu lemah. Dan mustahil Tuhan itu berbilang. Kerana jika Tuhan itu berbilang, nescaya tiap satunya Tuhan itu lemah. Dan kalau lemah, ianya merupakan suatu sifat kekurangan, betul tak? Sedangkan alam ini sudah ada, betul ke tidak? Maksud ada ni apa? Diciptalah. Dan dapat disaksikan dengan mata kepala. Betul ke tidak? Ini bukan alam semua ya. Okay. So, betul lah. So, akal itu. Okay. So, jadi apa dia kesimpulan dua ni, apa nama, yang ekstrik dengan yang bintang, sudah tentulah kesimpulan untuk yang ekstrik dengan star ni, sudah tentulah Tuhan itu Esa tidak berbilang dengan dalil akal baharunya alam ini.
Betul tak? Ada lagi explanation, ada. Sebab gayanya tak muat. Tapi tak apa, okey. Kita faham hadam ni dulu. So next kelas ni nanti saya akan buat lagi berterminal, iaitu perbahasan mengenai burhan atau warud dan burhan atau manu. Apa dia burhan atau warud? Nanti next kelas nanti saya akan explain. Okey? Saya akan explain. So yang atas tadi tu kan, yang 14 1 tu kan, 14 tambahan yang 1 tu, ya, dia adalah kategori burhan atau warud, dalil kesepakatan. Satu lagi, dalil perselisihan. So next class kita akan bahas lebih lanjut. Kita bahas lebih lanjut. So yang ni akan kita bahas. Tawarud, aman. Nanti kita akan bahas, ya, dia ada dalil. Okey. So yang this one, yang tawarud ni, kesepakatan ni yang nombor 2 ni lah. Okay. Yang tamanuk ni perselisihan. So kita akan bahas next class lah. So next class nanti kita akan terus catatan kita. Nanti dah ambil gambar semua, gambar semua padam. Lepas tu, so next slide kita akan masuk ni terus. Okay, sepakat macam mana, fikir macam mana. Dua-dua pun menunjukkan Tuhan tu Esa. Contoh kalau sepakat, tak berpuasa, tak ada puasa tu. Kalau pun berperselisih, berpegang, bertembung, hancur binasa alam ni, nanti kita akan tengok satu-satu. InsyaAllah ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon masalah silap, banyak kita bersyukur lagi dengan izin Allah Ta'ala. Banyak kita bersyukur lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'awwil al-'arifin wa hdina ila siratal mustaqim. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم.